الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, berkumpul-kumpul di bawah dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini kita akan membicarakan khutbah yang bertajuk jangan mengundang persengketaan. Hadirin jemaah sekalian, dalam konteks masyarakat majmuk berbilang gaul, agama dan budaya, konsep halal dalam Islam menuntut sikap dan perilaku menghormati antara manusia. Melaksanakan halal sebagai tuntutan fitrah juga menuntut suatu bentuk tanggungjawab tanpa membezakan status sosial, ekonomi atau politik sesuai dengan situasi kepelbagaian kewujudan orang lain meskipun berlainan bangsa dan budaya itu. Banyak negara di dunia menghadapi nasib malang dalam menerima situasi kepelbagaian apabila kehidupan rakyat sentiasa terhimpit dengan pergolakan semasa warganya. Pelaksanaan fiqh at-ta'ayush memerlukan keterlibatan yang aktif oleh semua pihak bagi menjamin keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum dan agama Indonesia. Muslimin yang dirahmati Allah, isu halal sentiasa berdepan dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan awam dan isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Sehubungan dengan itu, apabila berhadapan dengan perkara ini, semua pihak perlu memainkan peranan penting dan bertanggungjawab mengekalkan keharmonian dengan mengelakkan timbulnya apa-apa situasi yang membawa kepada salah sangka dan persengketaan. Baru-baru ini pada 14 Disember 2023 tular di media sosial isu tidak dibenarkan menulis ucapan selamat hari Kristus di atas kek oleh sebuah syarikat yang telah disebar luas tanpa diselidiki terlebih dahulu hingga menimbulkan pelbagai tanggapan, andaian dan prasangka akibat kenyataan yang muat naik dan disebarkan. Muslimin sekalian, perlu diingatkan bahawa situasi ini tidak wajar berlaku untuk semua masyarakat yang saling hormat, menghormati dan mencintai keamanan. Isu persicilan halal yang telah dipolemikkan telah memberi persepsi negatif masyarakat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Sedangkan
Islam adalah agama yang tidak memaksa atau menekan dengan kekerasan bagi seseorang itu untuk menerimanya. Malah kedudukan orang bukan Islam tidak ada bezanya dengan orang Islam atas dasar kemanusiaan sejagat, kebebasan beragama, kedaulatan undang-undang dan keadilan ilahi. Setiap warga pihak atau kelompok masyarakat perlu waspada daripada membuat andaian sendiri menjadi pencetus provokasi, penabur fitnah atau membakar api permusuhan hingga mengakibatkan suasana tidak aman atau huru-hara dalam masyarakat. Sikap waspada dalam perkara seperti ini sangat diperlukan supaya tidak menyebarkan agama Islam dan menjadikan Islam disalah faham dan mencetuskan perbalahan. Ketahuilah bahawa agama Islam sangat mementingkan keharmonian sesama Islam. Ajaran Islam menekankan hubungan yang baik, bukan sahaja dengan saudara seagama, malah kepada orang bukan Islam. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, Imam Ghazali mengingatkan, janganlah berprasangka buruk, jangan menyebarkan semua perkara yang kita tahu. Lebih teruk lagi apabila ia sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Sesungguhnya orang yang bercerita atau memanjangkan semua yang diketahuinya boleh membawa kepada kedustaan, bahkan boleh menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kafal mar'i kadzban ay yuhaddithu bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dianggap pendusta apabila dia menceritakan setiap perkara yang didengarinya tanpa tabayun atau tanpa usul dasar. Dengan itu jangan sekali menyebarkan perkara yang tidak pasti atau bertindak menurut sehingga mengeluarkan kenyataan tanpa teliti dan usul dasar. Natijahnya hanyalah prasangka, kerugian dan permusuhan. Perkara berkaitan agama adalah antara isu-isu yang telah disepakati bersama sebagai isu sensitif yang tidak boleh dipermainkan. Bahkan jangan sesekali diperkecilkan kerana ianya hanya membangkitkan kegelisahan rakyat, mencetuskan huru-hara dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Janganlah suka melaga-lagakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jangan jadikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara sebagai taruhan dalam memperolehi kepentingan individu atau kumpulan tertentu. Dalam Islam, seseorang Muslim itu ialah orang yang menyelamatkan kaum muslimin yang lain daripada keburukan lisan dan tangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 58 bahawa dosa yang amat nyata apabila wujud individu yang melaga-lagakan orang lain, sama ada dengan perkataan atau perbuatan yang tidak dilakukannya. Hadirin yang dikasihi Allah, kejadian manusia dengan pelbagaian adalah sunnatullah dalam penciptaannya. Manusia itu pelbagai rupa, warna, perwatakan dan bangsa. Bahkan tabiatnya pelbagai walau datangnya dari negara yang sama, bangsa dan keluarga yang sama. Hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qardatin qabadaha min jami'il ard, wa ja'a banu Adam ala qadri al-ard, wa ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad, wa baina dhalika was-sahlu wal hazlu wal khabith wal tayyib." Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihissalam daripada satu genggaman tanah, daripada sekalian tanah di seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam lahir sesuai kadar atau jenis tanah bumi. Ada antara mereka yang berkulit merah, putih dan hitam, dan ada antara mereka yang bersifat lembut, kasar, jelek dan baik. Riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pelajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam dalam mengetahui bahawa manusia menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dengan berbagai warna kulit, perwatakan, bahasa dan bangsa,
Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat dalam Israel. Al-Anfal 20. Barakallahu li wa lakum